Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eksperimen mudah kali ini ialah hujan warna. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah 1 gelas air, minyak dan pewarna makanan. Langkah yang pertama ialah tuang minyak ke dalam air. Dan langkah seterusnya, titiskan pewarna. Tunggu beberapa saat dan lihat apa yang terjadi. Minyak lebih ringan daripada air. Oleh itu, minyak akan terapung di atas. Manakala pewarna yang mempunyai berat yang sama dengan air membentuk bola-bola kecil dan jatuh seperti hujan berwarna.